alu-aluan ini penting tak? Saya menyayangi anda bersama lagi abang-abang bukan saya dia. Assalamualaikum, hari ini kita nak interview dua pelajar tingkatan 5. Boleh kenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Haidar dari kelas 5A. Assalamualaikum, nama saya Aziz Arif dari kelas 5 Aspirasi. Okey, so soalan dia, apakah perasaan anda dapat menyertai majlis iftar Jama'i pada hari ini? Perasaan saya gembira lah sebab tahun ni merupakan tahun terakhir kami kat sini. Dan macam yang hampa tahu, bulan Ramadan ni datang sebulan saja dalam setahun. So malam ni ialah malam yang mana kami sambut bersama-sama dengan rakan-rakan kami kat sini. Alhamdulillah. Okey, perasaan saya rasa sangat syok. Sebab apa? Sebab aktiviti ni kita adakan setahun sekali lah. Lepas tu kita dapat doa ramai sini, orang yang tak kenal. Orang yang tak kenal kita boleh rapat, macam tu lah. Syok bulan Ramadan. Okey, terima kasih. Hai, seterusnya saya nak interview kakak-kakak pengawas ya. Okey, boleh perkenalkan diri? Ini dua. Nama saya Nafisa Damia dari kelas 5 Bestari. Saya Nurmati Patrisha dari kelas 5 Bestari. Okey, ready soalan? Okey. Pada pendapat anda, apakah keistimewaan berbuka puasa secara berjemaah berbanding berbuka sendiri? Pada pendapat saya, berbuka puasa secara berjemaah, kita dapat mencipta pengalaman baharu. Pada pendapat saya pula, kita dapat merayakan lagi satu lagi antara semua ni. Okey, seterusnya soalan kedua. Apakah harapan anda agar program ini diteruskan pada masa hadapan? Untuk program ini, saya harap program ini dapat diteruskan setiap tahun supaya adik-adik kita dapat merasa pengalaman berbuka puasa bersama kawan-kawan mereka juga. Masa ni boleh sama-sama rasa syok dan rasa syok. Okey, terima kasih. Bye. Okey, hai, seterusnya kita nak interview orang lain. Okey, boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Nurul Sarabati dari kelas 5. Nama saya Nadia Fashalika dari kelas 5. Okey, ready untuk soalan Apakah juadah kegemaran anda untuk bulan puasa? Selalu dengan kuih lah. Kuih itu makanan. Kalau tak makan nasi boleh lah makan kuih. Cakap lipat ke, donat ke, kuih apa tu? Kata aku Sarah Okey, seterusnya Ipap. Bukan puasa? Ya. Kalau puasa saya suka makan nasi kong. Itu je. Okey, itu je. Okey, bye. Okey, seterusnya bersama kita dengan Ustazah Syaraf. Okey, Ustazah, saya nak tanya, apakah perbezaan majlis iftar tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk tahun ni perbezaan majlis iftar kita dengan tahun sebelumnya, saya rasa tahun ni lebih tersusun. Antara sebabnya juga disebabkan kita punya perancangan kita tahun ni lebih awal berbanding tahun sebelumnya. Dana yang kita dapat, kutipan yang kita dapat pun lebih awal daripada sebelumnya. So kita boleh merancang aktiviti kita dengan lebih rapi lah. Dan yang paling penting saya rasa kita punya murid kita lah, sebab yang terlibat untuk iftar tahun ni tingkatan 4 dan 5. Dan saya rasa disiplin untuk tahun ni murid-murid kita lebih baik daripada sebelumnya. Saja. Okey, terima kasih jaga. Sama.
Okey, seterusnya kita bersama Ustaz Yazid. Okey Ustaz, saya nak tanya, apakah nasihat Ustaz kepada pelajar agar dapat menghayati bulan Ramadan dengan lebih bermakna? Tujuan kita adalah untuk kita agar menghayati erti Ramadan tu lah. Maksudnya puasa ni melatih diri kita supaya menahan diri daripada melakukan perkara yang batalkan puasa. Tapi itu juga puasa ni sebenarnya dapat membentuk sahsiah diri kita. Lebih-lebih lagi kepada pelajar lah. Jadi sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperbaiki diri kita. Terima kasih Ustaz. Okey,